Assalamualaikum. Okey geng, so ni aku nak review lah barang ataupun pipe ayak ni lah. Siapa kata laju sangat pakai kepala pipe ni. Sebab dia aku pakai yang model macam ni kan. Dia punya getah kat sini selalu apa? Selalu keluar ayak kat sini bila spray kan. So nak cuba yang macam ni pula lah. Yang ni dia main satu set lah. 3 barang ni untuk nak pakai dekat apa? Pipe kuning tu. Yang ni batang dia plastik tau, tapi yang ni besi. Yang ni besi. Getah pipe ni dengan nozzle ni aku beli tak sampai 50 lah. 25 meter ke 30 meter aku ambil ni. So kita try lah. Nak buka pasang dia senang ayak dah. Apa yang kat sini ni tutup kan. Pusing ke kanan dia buka. Dia buka yang tu. Steady. Nak lagi tajam boleh pusing ke ni. Tajam. Nak kembang, nak masuk motor kereta senang ni. Yang ni apa pusing ke? Kita tengok dia punya jauh pula. Boleh tembak sampai sana. Tinggi. Steady. Okay. So siapa nak aku letak kat beg kuning apa boleh ambil situ lah. Boleh beli combo sekali dengan apa? Getah pipe ni. Ayak pun kuat. Okay. Apa-apa Roger lah. Senang sikit nak basuh motor atau apa ni. Boleh aja nak tutup pun tutup sini. Alright. Assalamualaikum.